I'm just smoking something much louder. She asked me if I do this every day. I said often. Okay guys, hari ni kita ada sebiji Panamera tahun 2017. So usia dia dah hampir 10 tahun. Tapi kereta ni interior dia boleh cantikkan lagi. Macam owner ni buat, full set dia buat. Seat, door trim, yang tu bukan kita orang buat lah. Tapi ada sikit barang dia belum tukar lagi. Iaitu infotainment. Macam steering, center console, meter, player. So semua barang dah masuk dalam kereta ni. Jom kita tengok dia punya result. Let's go! Macam steering before ni dia tak ada button, kosong. Lepas tu tukar yang baru punya, kita dah pasangkan yang carbon, and then ada button, semua function don't worry. And then meter pula, untuk meter before ni dia pakai analog, sekarang dah upgrade ke digital meter. Okay. And then digital meter tu ada 3 design, so korang boleh pilih lah mana korang nak. Okay. And then Android player pula, macam player lama dia ni dah rosak, memang takkan on nya, korang start lah macam mana pun. So after tukar Android player kita dah boleh on, and then owner pun add on 360 sekali, memang tune 360 kita. And then lastly ada center console. Center console ni before ni dia pakai yang tarik-tarik button, tekan-tekan kan. So sekarang dah pakai touchpad je guys, memang senang. Tarik tekan tu ada tapi lebih modern lah. So kepada owner Panamera yang nak buat macam ni, korang boleh terus PM kita ataupun terus walk in ke kedai kita lah, ML Automat. Okay, see you guys.